Assalamualaikum sahabat. uh, Daging korban masak kicap untuk bekal anak bawa pergi sekolah. Tapi ni saya masak lama, dekat setengah jam juga. Lepas tu ada time api besar kan, sebab nak bagi lembut. Ini dah lembut sikit lah. Letak payah juga lah, lihat sikit kan. Saya tambah gula sikit tadi, sudu sikit je, ujung tu. Sebab saya rasa macam masin sikit. Okey korang. Banyak juga tambah air tadi. Dekat 3-4 cawan besar lah. Saya just letak kulit kayu manis je, sebab nak cepat kan. Okay korang, bye. Sebab kuah dia nak kering dah. Okay.